Hai, Assalamualaikum. Hari ni Mama teringin sangat nak makan laksa Thai. Sebab ni adalah salah satu laksa kegemaran Mama. Buat sendiri, makan lagi puas hati sebab kita ikut taste kita. Okey, jom kita buat. Okey, mula-mula kita kena ada ikan. Ikan ni Mama beli 2 kilo lebih. Ikan ni lah, ikan pelaling ni, kata menu Mama panggil. Lepas tu dengan ikan selayang. Kalau kita combine dua ikan ni, laksa kita ada jadi lagi sedap sebab dia pekat. Okey, ikan ni kita kena bersiang, lepas tu kita kena cuci bagi bersih. Lepas tu kita rebus. Selain pada ikan ni, nak pakai ikan apa pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita kena rebus, kita masuk ayam, lepas tu masukkan asam keping, lepas tu kita masukkan garam. Kalau hampa nak masukkan perisa siap-siap nak bagi ikan tu lebih sedap pun boleh. Okey, kita rebus sementara tu. Ni Mama guna bawang holland dalam setengah biji, bawang putih dalam 4-5 ulas macam tu, halia, lengkuas dengan serai. Semua ni kita kena hiris-hiris lah bagi senang kita nak blend. Okey, lepas tu masukkan dalam blender. Okey, ni bawang pula ni cili padi, cabai Melaka kita dalam secekap macam tu, kita blend lumat semua. Lepas tu kita panaskan minyak, kita tumis. Okey, ni untuk ikan. Ikan ni Mama blend je semua sebab Mama nak buat kerja mudah. Mama blend semua, lepas tu Mama tuang dalam penapis. Penapis tu jangan yang terlalu apa aku panggil ya, padat sangat. Kita bagi penapis jarang-jarang sikit. Blend semua, tuang dalam ni. Lepas tu kita ayak sikit. Make sure bawah tu dia kena bekas besar sikit. Baru dia senang nak ayak, nak terasingkan isi dengan tulang. Lepas tu kita tapis lagi pakai penapis yang kerak sikit. Orang panggil apa ni ya, yang macam lubang dia tak besar sangat. Okey, lepas tu kita tapis lagi. Okey, ni kuah kita pun dah mendidih. Ni ayam ikan dengan isi ikan dengan yang tulang semua yang kita blend tadi tu kan. Dah tapis elok semua. Bahan tumis kita pun dah masak. Terus kita masukkan kita punya ikan. Okey, lepas tu ni tulang yang kita dah asingkan tadi tu. Kalau hampa nak blend lagi sekali, lepas tu hampa nak ayak, boleh. Mama tak mau dah lah, ni dah habis dengan tulang dah ni. Tulang dia akan jadi macam ni. InsyaAllah isi kita tak ada tulang pun. Tapi hampa kenalah proses tu banyak kali sikit. Okey, kita tukar koyuk lah. Macam tak celui je nampak. Okey, kita perisakan dengan garam, sedikit cukup rasa. Lepas tu jangan lupa kunyit sebab kuah dia akan jadi warna kuning. Lepas tu masukkan serai ketuk sikit. Lepas tu kita masukkan lagi asam keping. Okey, ni bahan utama dia. Mama masuk susu pekat manis sebab kita nak bagi dia lemak. Kuah ni dia bukan manis meleceh tau, tapi dia ada lah sikit nak bagi bangkit rasa. Lepas tu masukkan santan. Santan dia pun agak-agak dulu, bubuh sikit dulu. Kurang, kita bubuh lagi sebab dia lagi berlemak, lagi sedap. Okey, kuah dah elok. Dah berasa elok, boleh dah padam api. Kuah kita masak bagi lama. Kita nak bagi dia pekat. Dia akan jadi ni macam ni. Dia panas lagi tau, dah nampak pekat. Kalau dia sejuk, lagi dia pekat. Kuah dia kena bagi cukup rasa. Okey, kuah dah siap. Jom kita pi petik ulam. Mama petik ulam pokok pakcik jiran sebelah. Pucuk janggut dia tengah duk menjadi pucuk ni. Bolehlah kita petik. Jangan risau, memang dia bagi. Dia suruh je petik. Okey, dapat banyak ni. Jom kita masuk. Okey, sementara tu sebelum terlupa kita kutik siap-siap daun selasih. Laksa siam ni dia kena ada daun selasih. Payahlah pula petik macam ni. Dia kena pakai gunting tu. Apalah, tarik je lah mana boleh. Okey. Lagipun Mama je makan yang ni. Okey, ni daun dia. Dapatlah banyak ni. Okey, jom kita masuk. Okey, ni kuah kita tengok. Dia makin memekat kan. Kalau Mama makan ni, Mama tak suka yang panas sangat. Okey, kita isi dalam bayuk kecil sikit. Okey, ni dia punya bahan.
Ada toge, ada kecap panjang, lepas tu ada timun, ada bawang. Okey, ni laksa. Okey, kita masuk dalam bekal. Lepas tu kita bubuh toge, bubuh kacang panjang. Lepas tu letak bawang sikit. Suka banyak letak banyak. Letak timun. Timun ni kita potong memanjang. Lepas tu daun selasih kita leraikan selai-selai. Nak potong pun tak ada masalah. Okey, ni pucuk janggut. Kalau orang Selangor dia panggil pucuk gajus. Okey, lepas tu letak limau. Letak telur. Telur ni tak mau letak pun tak apa. Setengah orang tak bubuh pun telur. Okey, lepas tu bubuh kuah. Okey, bubuh kuah. Kalau orang suka makan sikit-sikit. Kalau mama suka kuah penuh-penuh. Okey, sebelum kita nak makan kan, kita letaklah sedikit cili flake. Lepas tu perah limau. Goi-goi, jom kita makan. Buat sendiri lagi puas hati sebabnya cukup berasa kita nak makan macam mana. Okey, semua resepi nanti mama akan tulis dekat caption. Okey, jom kita makan. Kat rumah mama, tak semua suka laksa ni. So, mama akan buat laksa biasa tu satu. Laksa utara tu lah. Laksa Kedah. Okey, nanti mama masukkan sekali resepi laksa tu. Okey lah, dah pun habis. Selamat mencuba hampa. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Bye!